Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syamini Akil bin Azlan, memegang nombor matrik I20242234519, dan hari ini saya akan mengendalikan satu sesi latihan bagi sukan rugby untuk atlet tahap beginner. So, objektif sesi latihan ini adalah untuk meningkatkan kemahiran asas pemain, terutamanya dalam aspek passing, pergerakan tanpa bola serta koordinasi antara tangan dan mata. Dalam sesi ini, saya akan mengaplikasikan prinsip latihan seperti spesifik, di mana latihan difokuskan kepada situasi sebenar permain, serta prinsip progresif, iaitu peningkatan tahap kesukaran latihan secara berperingkat. Sepanjang sesi ini, saya akan bertindak sebagai jurulatih dengan memberi arahan, demonstrasi teknik serta membimbing pelaksanaan latihan. So, untuk kita akan mulakan dengan sesi pemanasan badan terlebih dahulu. So, sebelum kita lakukan pemanasan badan, kita akan buat larian ringan dulu untuk meningkatkan suhu badan atlet. So, atlet perlu berdiri di sini. So, selojok sampai sana, lepas tu patah balik. Buat benda tu sebanyak 2 kali. Okay, so yang seterusnya kita akan melakukan dynamic stretching. So dynamic stretching kita akan starting dengan high knee dulu. High knee sampai sana, lepas tu balik jog. Okay. Yang kedua, kita akan buat frontal kick. Frontal kick. Okay. Sama juga, balik jog. Okay. Yang ketiga, kita buat butt kick. Baik. Terusnya buat lunges, walking lunges. Okay. Balik jog. Yang seterusnya kita buat squat. Squat 2 kali. 2 kali, lepas tu jump. Baik. So seterusnya keeping, pergi ke depan, balik ke belakang. Pergi, balik ke belakang. Okay. So last kali kita buat shuttle sikit. Tapi shuttle kita buat lari. Baik, stop pedal. Lepas tu habiskan. Okay. So, untuk aktiviti pertama, saya akan menjalankan latihan passing bersama pemain. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan hantaran, timing serta komunikasi antara pemain. So, saya akan berdiri bersebelahan dengan rakan dan melakukan hantaran secara berulang menggunakan teknik yang betul. Okay, so yang pertama, saya akan menunjukkan teknik yang betul dulu sebelum kita mulakan kita punya sesi. So, yang pertama kita akan pegang bola, satu depan satu belakang. Untuk beginner boleh kita just baling dia dulu, janji sampai. So, kalau beginner tak payah speed, just baling je. So, pastikan sampai pada pemain supaya
dan kita tangkap bola tu dengan menggunakan dua tangan. Lakukan benda ni secara berulang kali. Untuk latihan kedua ni, saya akan melakukan latihan footwork menggunakan kon, dan latihan ini melibatkan pergerakan kiri dan kanan bagi meningkatkan keupayaan menukar arah dengan pantas. So fokus utama adalah pada keseimbangan badan, kelajuan kaki dan kawalan pergerakan. Pastikan badan direndahkan sedikit dan langkah kaki sentiasa aktif semasa menukar arah. Okay, so cara untuk kita melakukan aktiviti ini, so pemain perlu berdiri di tengah. Seterusnya pemain perlu rendahkan sedikit badan, dan kita akan starting di tengah. Contoh macam gini, starting kita akan ke kanan dulu, sentuh bawah, dan kita akan ke ujung, starting sentuh bawah juga, dan kita akan habiskan di ujung. So untuk footwork ini kita akan fokus kepada kepantasan untuk menukar arah dengan lebih cepat. Okay, so dari segi keselamatan, saya memastikan kawasan latihan berada dalam keadaan selamat dan bebas daripada sebarang halangan. Pemanasan badan dilakukan dengan sempurna bagi mengurangkan risiko kecederaan. Selain itu, pemain juga digalakkan untuk memastikan hidrasi yang mencukupi sepanjang latihan. Dari segi etika, seorang jurulatih perlu menunjukkan sikap profesional, memberi arahan dengan jelas serta menghormati atlet sepanjang sesi latihan dijalankan. Okay, secara keseluruhannya, sesi latihan ini berjaya mencapai objektif yang telah ditetapkan, terutamanya dalam meningkatkan kemahiran asas passing dan pergerakan pemain. Antara kekuatan sesi ini adalah struktur latihan yang tersusun dan penggunaan latihan yang spesifik kepada permainan rugby. Namun begitu, terdapat beberapa kelemahan seperti kekangan masa dan keperluan untuk menambah variasi latihan. Sebagai penambahbaikan, saya akan memperbanyakkan jenis latihan serta meningkatkan kejelasan dalam penyampaian arahan. Latihan yang dijalankan ini dapat membantu meningkatkan prestasi pemain dalam situasi permainan sebenar.